bila sakit datang menyerang, terutamanya bila keadaan makin kritikal, kita cepat-cepat cari doktor pakar, klinik atau hospital terbaik. Segala ubat-ubatan moden, rawatan terkini, setiap usaha dicuba demi kesihatan. Tapi dalam hati yang gelisah, pernahkah kita berhenti seketika dan bertanya, adakah ini sahaja satu-satunya jalan dan harapan kita? Kita sibuk mencari penyelesaian dari dunia, dari ilmu perubatan manusia. Namun, di tengah-tengah kesibukan itu, suara penting dari kitab suci mengingatkan kita dengan lembut. Adakah kerana tiada Tuhan di Israel, maka kamu pergi bertanya kepada Baal-zebub, Tuhan Ekron? Mesej dari zaman dahulu ini sungguh relevan untuk kita semua hari ini. Apabila kita diuji dengan penyakit, jangan lupa, Tuhan kita maha berkuasa dan kasih sayangnya tidak bertepi. Dia sentiasa ada di sini, dekat dengan kita. Tuhan tidak pernah menyuruh kita menolak perubatan. Tetapi Dia mahu kita ingat bahawa Dia adalah sumber kekuatan utama kita. Dia menanti kita dengan hati yang penuh kasih sayang untuk membawa setiap beban, kesakitan dan kebimbangan kita kepadanya. Mari kita cari dan bergantung kepada Dia dahulu, dan biarkan kedamaian serta harapannya mengisi hati kita.